Hai adik-adik, kembali lagi dalam episod Nak Lukis Apa hari ni bersama Akak Ain. Dalam episod kali ni, Akak Ain nak ajar macam mana nak lukis bunga tulip menggunakan buku melukis bunga. Apa alat-alat yang adik perlukan untuk lukis bunga tulip ni adalah pensel, kertas, marker dan juga pensel warna. Kalau semua tu dah ada, jom kita start sekarang. Okay, jom kita lukis bunga tulip. Mula-mula kita lukis petal dia. Petal belah kanan pula. Lepas tu kita tambah petal kat dalam. Kita batang je. Lepas tu kita tambah dia punya daun. Dah siap. Senang tak cara nak lukis bunga tulip ni yang Kak Ain tunjuk? Senang je kan? Kalau adik-adik nak juga lukis bunga tulip atau bunga lain-lain, adik-adik boleh dapatkan buku melukis bunga ni dekat bestny.com.my. Kalau adik-adik nak lagi video macam ni, jangan lupa subscribe channel ni dulu and then tekan link notification supaya tak termiss video baru, dan share link video ni dekat kawan adik-adik. Okay? Kalau macam tu, Kak Ain pergi dulu lah. Bye!